Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Ikrab akan mempersembahkan persembahan yang bertajuk hilang dompet. Sesi persekolahan bagi Akmal pada minggu yang lalu agak menduka cita kan kerana beliau kehilangan dompet kegemarannya di sekolah di hujung waktu kelas. Baiklah kelas kita sudah berakhir. Jangan lupa siapkan kerja sekolah dan hantar pada hari esok. Kau semua boleh rehat. Terima kasih Cikgu Asim. Terima kasih Cikgu Asim. Sama-sama. Akhirnya kita duduk kelas. Jomlah Kemaluddin. Orang aku pun sudah berbunyi ni. Jangan minta untuk diisi. Baik jom. Mereka pun bergerak menuju ke kantin. Tanpa disedari, dompet Akmal sudah tercicir di koridor kelas sebentar tadi. Ketika Akmal sedang menuju ke kantin bersama rakannya Kemaluddin. Apabila tiba di kantin, Akmal masih tidak menyedari bahawa dompetnya masih tercicir di belakang ketika menuju ke kantin sebentar tadi. Ibarat papandai kehilangan anaknya. Mat, kita nak beli makan apa hari ni? Aku rasa nak beli makanan nasi lauk ikan kili lah hari ni. Kau boleh nak beli makan apa Kemaluddin? Aku mungkin beli nasi lemak je kot hari ni. Ketika Akmal dan Kemaluddin hendak membayar makanan yang mereka ambil, Akmal sudah tersedar dompetnya sudah tercicir lama ketika hendak menuju ke kantin sebentar tadi. Mat, jomlah kita pergi bayar makanan. Alamak Kemaluddin, aku rasa dompet aku tercicir lah waktu kita jalan menuju ke kantin tadi. Macam mana ni? Sewaktu Akmal dan Kemaluddin sedang memikirkan tentang dompetnya yang sudah cicir tadi, tiba-tiba datang seorang murid untuk memanggil Akmal datang ke pejabat kerana guru besar mahu berjumpa dengannya. Akmal, tadi guru besar amanahkan saya untuk datang berjumpa dengan kamu sebab guru besar nak jumpa kamu di pejabat sekarang. Oh, iya ke? Baiklah Sim, aku akan segera datang pejabat ke sekarang. Kita maaf Kemaluddin tak dapat teman kau hari ni lepas ada kantin. Tak apalah Akmal, bila kerja lagi kita boleh jumpa. Akmal pun pergi ke pejabat dengan tergesa-gesa untuk berjumpa dengan guru besar yang dipanggilnya. Sebentar tadi apabila sudah tiba di pejabat, Akmal pun berjumpa dengan guru besar. Assalamualaikum cikgu. Tadi cikgu ada panggil saya untuk datang ke sini. Waalaikumsalam. Betul. Cikgu nak tanya, kamu ada tercicir barang ataupun kehilangan barang ke? Sebab keadaan ni. Ya cikgu, saya tercicir dompet ketika nak membayar makanan tadi di kantin. Tapi saya tidak tahu tercicir di mana. Oh, jadi tekan cikgu betul lah. Kamu mungkin kehilangan dompet yang berwarna coklat. Betul ke? Oh betul cikgu, macam mana cikgu tahu? Sebab masa korang menuju ke kantin tadi, saya lalu kelas kamu berdua. Lepas tu saya nampak dompet yang sedang berjegit di depan pintu kelas. Jadi mungkin adakah mungkin di dompet kamu? Wah, betul cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu telah menemui dompet saya tercicir. Saya janji berjaga-jaga dan berwaspada selepas ini. Sama-sama. Kalau macam tu, baiklah. Waspada dan jaga-jaga. Lebih lagi lepas ini. Terima kasih cikgu. Selamatlah sudah Alkisah kami yang memberikan keadaan supaya kita tidak kelas dengan perkara penting pada kita. Okey, kumpulan.